Nak senyuman confident sebelum raya tapi korang ada masalah gigi kuning atau masalah gusi? Jangan risau. Ini saya kongsi beberapa rawatan pergigian yang penting sebelum raya yang korang perlukan supaya senyuman korang on point. Nak hilangkan karang gigi dan elak nafas berbau? Pergi buat scaling sebelum raya. Confirm gigi rasa bersih. Kalau nak gigi lebih putih untuk gambar raya, boleh cuba teeth whitening. Tapi, elakkan buat last minute, takut gusi sensitif. Kalau ada gigi berlubang, better tampal awal. Jangan tunggu sakit masa makan rendang nanti. Bagi yang pakai braces atau ada gigi palsu, jangan lupa check up sebelum raya supaya tak ada masalah masa makan ketupat. Pilih ubat gigi yang ada fluoride, pakai floss dan mouthwash supaya gigi maintain sihat sepanjang raya. Jangan tunggu last minute. Buat rawatan awal supaya raya nanti korang boleh senyum tanpa risau. Kalau ada soalan, komen je kat bawah.